Okey, kita buat YouTube. YouTube Mahat lah. YouTube Mahat. Kita buat sekarang ni okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi pada petang ni kita ada kenduri sikit untuk pelajar untuk Mahat kita. Sempena pelajar kita yang adik Amsyar tu dah syahadah semalam 30 juzuk kan. Jadi hari ni waris atau adik-beradik belah sana dia orang buat kenduri sikit untuk Mahat kita kan. Untuk pelajar lelaki dan perempuan. Inilah menu-menu yang kita tengok. Menu-menu dia. Tu. Ada oren, ada apa acar semua ni. Gulai daging, lepas tu ayam madu. Special kan. Jadi kita jemput semualah. Kita jemput semua pelajar lelaki dan perempuan. Okey nah. Jadi sini bahagian dapur. Bahagian dapur nah. Ini ada beradik belah Amsyar. Kan. Dia orang buat kenduri untuk Mahat kita, alhamdulillah. Okey, ambil. Meh, jangan malu. Mai. Jangan malu nah. Ambil. Jangan malu tau. Semua handsome lah kau ni. Ambil lauk dulu elok. Makan bagi kenyang nah. Makan bagi kenyang. Mai. Ada lagi tak? Panggil Mai. Mai. Ambil. Tadi pelajar perempuan yang ambil, yang ni pelajar lelaki pula yang ambil. Okey. Jadi diorang cuti, diorang esok ada maulid di pondok Batu Lima. Mungkin sebelum Zuhur kita pergi. Jadi diorang cuti 27 hari bulan. Kan? Diorang cuti 27 hari bulan. Ambil lah, minum pun nak ambil. Ambil pelan-pelan, jangan ni. Toh. Nah, ambil elok lah. Nak buat qasidah ni malam ni. Sedap tu. Koyong suka kabur macu. Koyong. Alik lah. Okey, ni pelajar-pelajar kita. Diorang nak cuti dah. Inilah apa waris adik Amsyar. Waris Amsyar. Ni semalam ni Amsyar tengok sini. Dia seronok dapat syahadah semalam. Semangat dia semalam. Tambah pelan-pelan. Ambil pelan-pelan, jangan ni. Ada ayam. Ayam. Boleh pakcik ambil gambar tu? Video. Boleh nak buat dalam YouTube sekolah. Nanti saya hantar link kat ni. Saya nak buat dalam YouTube sekolah. Banyak ayam. Satu periuk lah. Ayam. Tu. Koktel pada. Tengah hari kena koktel ni. Allah. Apa nak kata Boh. Ayam. Allah, sedapnya tu. Koktel. Makanlah. Yang tu tak ambil daging lah. Tengok ambil lah. Ambil banyak sikit. Banyak sangat seorang skotel ni ayam ni. Buah pun nampak oren menarik. Buah oren nampak. Acap pun nampak menarik. Tu ayam. Tambah ayam. Menarik ayam tu. Macam masak madu tu. Menarik. Tak boleh tambah je. Segi lah petang pula. Tengok sini. Senyum lah sikit. Tak mahu senyum langsung. Senyum lah sikit. Senyum sikit. Semalam kena lencok dah malam. Laksa. Laksa padu tu. Nanah ni tu. Laksa ni tu. Laksa Penang nanah. Laksa Penang tuang dulu. Tu dia. Tambah lagi Ni lepas nak makan.
Ni pelajar bandar pula makan. Makan apa ni tengok. Alah, jemput-jemput dia sikit lah. Nah. Okey. Makan tak lagi nak tuition. Ni Kak Long, nah. Kak Long bagi tukang masak ni. Baru keluar ni, nah. Baru keluar ni, ha. Tukang masak kita. Tukang masak Mahat. Ambil bahan. Tak cukup pinggan lah. Tu dia. Ambil tengok cidok apa tu? Tengok Afiq. Oish, Afiq ha. Jalan dia Afiq, nah. Boleh makcik lah, saya ambil makcik lah. Saya nak bulan YouTube Mahat boleh tu? Boleh lah. Nanti saya hantar link dia, tolong subscriber Mahat yang YouTube. Nanti saya hantar kat sonok dia ha. Ni. Nasrah, kau ambil banyak. Banyak. Makan, nah. Makan. Mana kamu tak makan lah? Makan ni. Jangan makan lah. Okey, ni dalam pejabat, nah. Pasal sejuk kan. Sejuk dia pun sesa. Ada aircon. Ni baru sampai, nah. Oh ya kah. Umi pun tengok. Masya-Allah Umi. Ni ayat khatam ah. Atas ni ayat khatam semalamnya. Syahadah. Jadi kita makan bilik jabat lah. Sejuk sikit. Tu ni tajamnya minum. Dengan Umi apa? Umi jaga Umi. Yang minum manis sangat.